Ha? Orang ramai yang melalui Jalan Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur panik apabila seorang wanita yang memakai jubah berwarna hitam dipercayai pesakit mental mengamuk semalam. Menerusi hantaran di aplikasi TikTok oleh Hazwan Hisham, wanita itu dilihat membaling kerusi dan meja sehingga mengundang rasa takut dalam kalangan orang ramai. Tinjauan di ruangan komen mendapati orang ramai bersimpati dengan wanita tersebut, namun ada sesetengah pihak menganggap kelakuannya mungkin disebabkan oleh masalah tekanan mental. Ha? Polis ni weh. Tak macam ada polis saja. Jalan tak problem ah. Lari. Jauh. Alamak. Allah. Aduh, problem ah. Problem ada. Habis. Kasih beduk. Dia keluar power dia dulu. Alamak. Lawan. Kasih beduk. Tak ada. Mas, semua lari. Ini baik. Oh, lari. Cepat. Lihat aja. Cepat betul. Problem lah Birul. Mana dia? Tuah, aduh. Baik tu. Kasih share. Oh, dia peluk balik, dia peluk. Dia minta maaf. Sampai dia kasih